Hello guys, hari ni kita akan masak resipi ayam bakar untuk berpantang, lauk berpantang. Sangat sedap, sangat sihat dan mudah je nak buat. Bahan-bahan yang kita akan gunakan adalah bahan-bahan yang berkhasiat dan fresh. Kita ada halia muda, kita ada bawang putih, kunyit hidup dan juga lada hitam. Kunyit hidup ni kalau korang ada ibu kunyit lagi berkhasiat. Kemudian kita akan gunakan dry herbs. Saya pakai Brameria, ada 4 daun dalam ni, ada rosemary, ada parsley, ada oregano dan juga basil. Kesemua bahan ni kita akan lumurkan dekat ayam. Tangan kuning je guys. Bila kita bermain dengan kunyit ni, tangan kuning tu normal, so jangan risau sebab dia akan hilang. Kemudian kita akan lapikkan lesung dengan kain supaya dia bunyi tak kuat sangat. Tumbuk ke semua bahan-bahan fresh ni. Kalau korang malas nak tumbuk, korang boleh juga blend. Tapi kalau tumbuk dia lagi sedap sebab dia meresap elok ke dalam ayam. Tak ada air, tak ada kandungan air sangat. Kemudian tumbuk-tumbuk sehingga betul-betul lumat dan sekata macam ni. Tumbuk ni dia mengambil masa sikit, tapi tak lama pun sebab kita guna untuk 2 ketul ayam saja. Korang boleh tengok hasilnya. Kemudian kita akan lumurkan dekat ayam. Ayam ni saya pakai bahagian boneless chicken, bahagian peha dengan thigh, tak ada tulang. So mula-mula masukkan dry herb. Setiap 4 jenis daun tu masukkan sikit-sikit. Kalau ada daun fresh, boleh masukkan daun fresh. Kemudian masukkan sedikit aja black pepper, sedikit perasa ajinomoto dan juga sedikit sahaja garam. Kemudian ambil bahan-bahan yang kita tumbuk tu, lumurkan dekat ayam. Lumurkan dekat celah-celah ayam sehingga sebati dan sekata. Kita akan biarkan perapan kita ni selama 15 minit. Kalau nak perap lagi lama, lagi sedap, boleh simpan dalam peti dan bakar keesokan hari juga. Yang ni saya buat untuk makan terus kejap lagi. Kemudian boleh panaskan kuali. Kalau untuk orang berpantang bersalin, jangan gunakan minyak. Korang boleh bakar dalam air fryer ataupun gunakan sedikit saja minyak zaitun. Yang ni saya buat untuk orang yang baru lepas operate kaki. So saya masukkan sedikit saja minyak masak sebab minyak zaitun tak ada. Minyak masak tu kita masukkan bagi kuali kita tak melekat saja, melembabkan kuali saja. Kemudian masukkan ayam, buka api kecil, biarkan 5 minit dan tutup dengan penutup. Function kita tutup dengan penutup ni nak bagi ayam masak sekata. Bila kita tutup, ayam akan masak sekata. Kemudian balikkan. Bila dah cukup 5 minit, balikkan ayam, tutup dan buka. Korang boleh tengok ayam sangat juicy, sangat sedap, bau sangat wangi. Kemudian bila dah nak siap, buka api besar, biarkan setiap bahagian tu 1 minit. Barulah permukaan luar tu jadi garing-garing dan crunchy sikit. Kemudian boleh guntingkan siap-siap supaya memudahkan orang berpantang makan. Yang ni berpantang untuk operation kaki. Sebab orang tua-tua dulu kita percaya berpantang tak semestinya untuk orang yang beranak je. Bila kita buat operation ke patah kaki pun kita kena berpantang juga supaya luka dalaman kita cepat sembuh. Semoga bermanfaat untuk korang. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.